Harga emas dekat PG ni mahal sebab kena bayar komisen ejen-ejen dia. Kalau siapa yang kata harga emas PG ni mahal sebab kena bayar komisen ejen-ejen ni, agaknya memang dia tak pernah pergi beli emas dekat kedai-kedai dekat luar sana. Siapa yang kata harga emas mahal? Korang tengok comparison saya buat ni. Ini tinjauan sahabat saya pergi ke kedai emas pada 19 Oktober 2025 hari tu. Ada 4 kedai yang dia pergi walk in, and bila tengok senarai harga daripada 4 kedai ni untuk harga jual ataupun harga beli balik emas, lebih kurang je sebenarnya. Kalau nak compare, kena comparekan dengan servis-servis lain yang PG and Bank ni bagi. Macam contoh dekat PG, you boleh jual balik anytime on the spot, tak ada masalah. PG pun beli emas jenama-jenama lain dengan harga tinggi. Dekat PG sendiri, kalau kita nak jual balik produk PG ataupun nak jual balik produk yang bukan jenama PG, Public Gold still lagi boleh beli dengan harga tertinggi. Guaranteed 100% pula tu. Dan bila-bila pelanggan nak beli emas, diorang sentiasa ada stok. Kalau nak beli 1 kilo seminggu pun boleh PG bagi. Dan satu lagi, PG ni ada banyak cawangan. Bukan setakat cawangan Public Gold je, tapi ada cawangan PG jual juga. So pelanggan boleh datang walk in anytime. Yang penting pelanggan ni faham apa produk yang dia nak beli and macam mana dia nak strategize belian dia supaya dia untung dengan simpanan yang dia dah buat. Kalau korang nak mula simpan emas dengan servis simpanan yang tip top, korang boleh contact saya. Okay, bye-bye.